Kita boleh mula. Santai je kan? Santai Terasa je juga nak ini. Santai je. Right. Mana tahu tak salah cakap. Tapi ni maksudnya untuk Ayuni je kan rekod ni tak dengan kawan tak? Untuk rujukan kami lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kami ucapkan kepada Cikgu Wan Nur Azlina binti Wan Ahmad, Elias Ahmad dari Sekolah Menengah Agama Nilai kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Sebelum kita mulakan, Temu Bani izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nurhanis Ayuni binti Harisa dan rakan saya Nur Humaira Aisyah binti Sazali. Kami merupakan pelajar dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Untuk makluman Cikgu Azlina, temu bual ini dijalankan bagi tujuan tugasan kursus LMCW 2153 Penghayatan Etika dan Peradaban. Tajuk kajian kami ialah peranan pendidikan dalam membentuk individu beretika. Baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan soalan berkaitan latar belakang cikgu. Boleh cikgu kongsikan sedikit tentang latar belakang cikgu dari segi kelahiran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayuni dan juga Aisyah Humaira yang sudi kita berkongsi pandangan dengan cikgu pada pagi ini. Serba sedikit tentang latar belakang cikgu. Nama diberi Alhamdulillah Wan Nur Azlina binti Wan Ahmad, Elias Wan Ahmad, berasal dari negeri Kelantan, anak kelahiran negeri Kelantan, sudah berkahwin, mempunyai 4 orang cahaya mata, Alhamdulillah, dan sekarang ni menjadi guru kaunseling bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di SMA Nilai dan sudah berkhidmat selama hampir 26 tahun lah sebagai guru kaunseling. Ada apa lagi yang nak ni? Seterusnya, apakah latar belakang pendidikan cikgu? Latar pendidikan saya sedikit sebelum ni saya kalau dari sekolah menengah tu daripada form 1 hingga form 5 saya di SMKA Naim Gilbanat lah, Kota Baru, dan juga seterusnya sambung pengajian di tingkatan 6 juga di Naim Gilbanat. Daripada selepas Naim Gilbanat tu cikgu terus sambung Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Putra Malaysia selama 3 tahun. Masa tu kiranya cikgu ni adalah kohort yang pertama lah diorang try and error untuk degree selama 3 tahun. 2001 keluar berkhidmat di Johor, first posting di Johor, sehinggalah 2014 kalau tak salah cikgu sambung master pendidikan bimbingan dan kaunseling lah. Kiranya hampir 26 tahun lah. 2018 Jun 2001 mula berkhidmat di Johor sehingga Johor selama 3 tahun. Lepas sudah berkahwin, transfer ke Selangor di SMK Dengkil dari 2003 sehingga 2018 lah. 2019 cikgu mula berkhidmat di SMA Nilai sehingga sekarang. Bagaimana pula dengan kerjaya cikgu sehingga cikgu boleh menjadi seorang guru kaunseling? Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kalau ikutkan dari segi saya punya ni, selepas saya tamat je pengajian STPM, terus dia masuk ke first degree lah di UPM dan 2016 berakhirnya saya master dalam bidang kaunseling, dan juga dalam masa yang sama 2008 saya ambil diploma dalam pendidikan diploma siswazah penyalahgunaan dadah selama 8 bulan under USIM lah. Tu ditaja sepenuhnya oleh
uh, oleh JPA lah untuk under USIM lah. Master pun sama juga ditaja sepenuhnya oleh JPA lah. Masa tu kebetulan dia buka grant untuk mencari guru di bawah Kementerian Psikologi Kaunseling untuk sambung dalam bidang master tu, yang cikgu pun grad lah peluang belajar dalam bidang master pendidikan bimbingan dan kaunseling. Menarik pengalaman cikgu. Sekali pada bahagian ini, boleh cikgu kongsikan sedikit pengalaman cikgu sepanjang menjadi guru kaunseling ni? Kalau ikutkan pengalaman tu, sebenarnya dari segi perkhidmatan dah lama. Cuma hanya baru 3 buah sekolah lah. Daripada Johor, Gelang Patah dulu. Masa tu first posting, fresh graduate lah. Umur 23 dah mula masuk mengajar. Rasa macam masa tu bila dah, walaupun atas staging sebagai guru kaunseling, sebabkan guru tak cukup, so cikgu diminta untuk mengajar bahasa Melayu kalau tak silap. Bahasa Melayu, dan juga sebab minor cikgu adalah bahasa Melayu. Major cikgu bimbingan dan kaunseling. Mengajar, ya sebab lebih kurang kan umur dengan student kan, tak jauh beza. So macam dia orang pun betul, kita pun sendiri rasa macam betul ke cikgu ke, sebab kadang-kadang sampai dia orang tanya, cikgu marah masa mula-mula. Yelah saya marah lah kan. Tapi tak nampak pun macam cikgu marah dia cakap macam tu. Tak nak. Sebab satu yang saya rasa macam menyukarkan saya, sebab saya asal Kelantan tak. Berbahasa kebanyakan memang bercakap bahasa dialek Kelantan di rumah pun. So bila kita berada di luar, orang dengar tu macam sopan je bercakap walaupun kita marah kan. So dia orang tak boleh nak, cikgu marah sekarang. Ya saya marah lah kata. Tapi tak nampak pun macam cikgu marah, dia kata. Tu pengalaman yang memang ingat lagi lah masa tahun pertama berada di Gelang Patah Johor Bahru. Lepas tu dah kahwin, transfer ke SMK Dengkil. Sangat mencabar lah. Walaupun di Gelang Patah tu pengalaman yang berharga, cikgu kenal sebab sana Gelang Patah tu merupakan link kedua ke Singapura, dekat lah. So dan ramai murid cikgu di kalangan orang asli, pelajar asli. So cikgu mula masuk kampung, naik bot pergi ke kampung-kampung, memang sangat rasa menarik lah semasa di Johor Bahru tu. Bila masuk ke SMK Dengkil 2003 tu, sehingga 2018, cabarannya yang cikgu nampak kat sini sebab Dengkil tu merupakan pekan kecil, kata yang sedang membangun. So kat situ tu culture, maksudnya ada juga pelajar asli, ada pelajar Cinanya, ada multiple budaya lah kiranya. India, Cina, asli, Melayu. Dan pengalaman tu macam-macam lah jumpa karakter murid ni, kan. Cuma yang kita saat cikgu lah sebagai guru kaunseling, apa yang penting pun perlu dalam keadaan sentiasa kata bersedia dengan apa sekadar isu, terutamanya bila sekolah harian ni isu dari segi sosialisasi lah dengan anak-anak ni sangat menjadi cabaran lah, dan juga disiplin murid lah. Berbeza dengan sekolah menengah agama nilai yang muridnya orang kata nak masuk ke sana pun ditapis, sangat orang kata dijaga lah. So cikgu di SMA nilai ni adalah lebih kepada pembangunan murid tu sendirilah, membimbing dia orang untuk menjadi cemerlang tu, untuk konsisten cemerlang, dan orang kata dari segi kemenjadian murid, dari segi adab tu, itulah yang cabarannya pula di SMA nilai. Memanglah tak akan sama dengan 3 buah sekolah tu, lebih sebab surrounding di SMA nilai ni pun anak-anak tahfiz,
dan semuanya beragama Islam. Berbezalah dengan dua buah sekolah pengalaman cikgu di Johor dan juga di Dengkir. Mhm. Jadi pengalaman yang cukup indah ya cikgu dapat. Terima kasih cikgu atas perkongsian mengenai latar belakang cikgu. Seterusnya saya serahkan tembuhan ini kepada rakan saya untuk meneruskan dengan soalan seterusnya. Silakan. Okey, baiklah cikgu. Untuk soalan pertama saya, apakah pandangan cikgu tentang peranan pendidikan dalam membentuk individu yang beretika? Secara secara jujurnya lah, Mhm. sepanjang berkhidmat selama 26 tahun ni, dalam pendidikan tu sebagai seorang guru, membentuk nilai beretika kepada murid-murid ni bukan satu benda yang mudah lah. Dan sebab setiap murid tu datang dari latar belakang yang berbeza. Bila daripada latar belakang yang berbeza, tahap ekonomi yang berbeza, pendidikan dan juga surrounding anak-anak dibesarkan pun tak sama. So bukan satu benda yang mudah untuk meletakkan nilai etika dalam anak-anak ni, perkembangan anak-anak ni. Cumanya dengan adanya nilai dan juga etika yang telah ditetapkan ataupun digariskan dalam pendidikan tu, boleh membentuk akhlak ataupun nilai yang ada pada anak-anak tu, seperti nilai hormat menghormati, bertanggungjawab, amanah, integriti, empathy. Nilai itulah yang kita harapkan anak-anak murid di sekolah ni dapat menerapkan nilai itu dalam kehidupan seharian mereka. Tak kira lah di mana mereka berada, maksudnya itu yang kita nak cuba pasakkan ataupun adakan nilai itu, supaya benda itulah yang dibawa dan menjadikan bukan culture lah, budaya ataupun itulah sebenarnya etika sebagai nation sendirilah. Bukan kata kan sekarang ni kan dengan macam-macam tengok dengan Korea ya apa semua, so mereka kebanyakan anak-anak ni dia terikut-ikut kan. Sebaiknya anak-anak ni boleh menilai, sebab cikgu pun difahamkan anak-anak yang generasi yang terbaru ni yang terbaru Gen Z Gen Z dan juga seterusnya ni, ada yang bila cikgu bercakap dengan rakan-rakan sekerja tu, ada yang menyatakan Gen Z. Gen Z ni mereka sukar untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk. Itu yang membimbangkan sebenarnya. Membimbangkan cikgu lah, mungkin guru-guru, mungkin mereka mengajar macam cikgu ni, bila kita bukan guru akademik ni, nampaklah itulah nilai yang orang kata pincang yang agak kurang lah dalam hasil kurang lah untuk yang perlu diterapkan lagi dalam pendidikan ni untuk membentuk individu yang mempunyai nilai etika dalam kehidupan mereka. Bukan setakat itu saja, malah mereka juga mampu membuat keputusan yang tepat lah untuk diri mereka dalam membina identiti diri, membuat keputusan yang tepat dan betul, serta memahami akibat dan juga apa yang mereka akan dapat dalam setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil tu. Itu yang cikgu nampaklah kepentingan lah sebagai seorang pendidik ni dalam membentuk etika dalam generasi hari inilah, generasi murid hari ini, untuk menjadikan anggota masyarakat yang berakhlak dan juga mempunyai nilai identiti diri yang baiklah pada masa akan datang. Baiklah cikgu, saya serahkan soalan seterusnya kepada rakan saya Ayuni. Silakan Ayuni. Okey, beralih kepada soalan yang seterusnya.
Pada pandangan cikgu, adakah sistem pendidikan masa kini sudah mencukupi dalam menerapkan nilai etika dalam kalangan pelajar? Okeylah, kalau sebagaimana yang dah dikongsikan tadi, kalau ikutkan dia masih lagi dalam proses lah. Untuk nak kata 100% tu telah berjaya pada cikgu, belum sepenuhnya lagi, sebab setiap perubahan tu sentiasa berlaku. Begitu juga dalam pendidikan, dunia pendidikan, dan dia tak cukup hanya untuk meletakkan komponen penting ataupun nilai etika tu saja dalam pendidikan tu untuk membentuk masyarakat beretika. Seperti dalam subjek pendidikan moral, pendidikan Islamnya. So benda tu perlu digabungkan untuk melihat sejauh mana keberkesanan ataupun nilai tu dapat diadaptasi dalam kehidupan murid-murid itu sendiri. Dan ia juga bergantung sejauh mana pelaksanaan guru-guru lah, pendekatan guru-guru di sekolah. Dan pada cikgu, nilai isu etika ni bukan hanya pada guru semata-mata, malah ibu bapa turut memberi sumbangan juga lah, orang kata memberi impact kepada perkembangan anak-anak tu dalam membentuk nilai etika dalam setiap diri mereka. Cumanya cabaran dalam ni sebab sekarang ni kan mementingkan kecemerlangan, terutamanya akademik. Contoh di sekolah cikgu sendiri, walaupun kata cikgu selalu cakap lah dengan anak-anak murid, terutamanya yang nak orang kata tahun akhir di sekolah tu SPM lah, anak-anak perempuan ni, cikgu kata cikgu bukan kata cikgu tak bangga dengan pencapaian yang kamu boleh capai, sebab cikgu yakin untuk kamu dapat straight A itu adalah perkara biasa pada cikgu untuk yang anak-anak di SMA nilai. Cuma cikgu bimbangkan apa nilai yang kamu nak bawa keluar daripada semang itu sendiri. Itu yang kita bimbangkan, sebab kalau kamu daripada murid sekolah agama ni, sekolah menengah agama, keluar sama juga dengan nilai yang ataupun tingkah laku yang sama dengan anak-anak di sekolah harian, maka tidak ada beza, cikgu cakap. So, apa kelebihan yang you ada dengan Al-Quran, itulah yang kita nak membezakan kamu dengan kawan-kawan kamu di sekolah harian ataupun pelajar yang tidak ada sebagaimana kelebihan kamu yang selalu berdamping dengan Al-Quran tu. Itu yang agak sukar lah, menjadi cabaran lah di kami sebagai tenaga pengajar di SMA nilai. Rasa itu satu yang cikgu belum berjaya lagi lah. Untuk dari segi akademik, Alhamdulillah, sangat cemerlang lah anak-anak ni. Sebab mungkin benda seperti media sosial juga mempengaruhi macam mana mereka, sebab cikgu difahamkan mereka lebih banyak bila berada di rumah banyak menggunakan gadget lah. Itulah mereka urusan harian mereka lebih banyak orang kata bersama dengan medsos nak dibandingkan dengan komunikasi verbal secara fizikal dengan keluarga. So sikit sebanyak benda tu boleh mengurangkan nilai estetika sebagai kita rakyat Malaysia yang memang kata bersosialisasi tu makin kurang lah. Itu yang cikgu nampak lah. Adakah menjawab Ayu ni? Menjawab. Menarik pandangan cikgu tu. Jadi kita ke soalan yang ketiga. Okay. Untuk soalan ketiga, mengapakah pendidikan etika penting untuk diterapkan sejak peringkat awal persekolahan? Okey. Ya, dari sudut psikologi kaunseling lah, dari sudut kaunseling yang cikgu nampak, bila etika ni daripada awal lagi
diterapkan dalam diri seorang anak tu ataupun kanak-kanak, sebab aku yakin anak-anak hari ni sangat celik emosinya. Jadi kalau you perasan sendiri pun adik-adik yang berumur 5-6 tahun tu, kalau anak adik-adik perempuan ni dia sangat matang. Walaupun mungkin Ayuni, Aisyah sendiri masa umur sedemikian, maksudnya tak begitu peka. Tapi anak-anak ni cikgu yakin kalau you bercakap dengan dia boleh tahu, oh, sekarang ni mama tengah marah, oh, belum tak suka, oh, dia sedih, dia boleh express dia punya feeling dia. Itu nak ceritakan kematangan tu sangat cepat lah nak dibandingkan perubahan masa tu. Bagus, cumanya nilai apa yang parents nak terapkan pada anak-anak tu sangat penting. Sebab bila tidak ada penilaian ataupun penerangan daripada orang yang dewasa pada anak-anak ni, maka nilai yang mereka dapat itu daripada apa yang mereka lihat. Nilai itu contohnya mereka tengok Upin ke kan. Jadi benda tu akan mempengaruhi, lebih memberi banyak kesan lah nak dibandingkan dengan apa yang mereka lalui setiap hari. Sebab pengalaman nak bercakap pun agak kurang. Kata nak dengan parents pun kurang bercakap. So gadget itulah media mereka bercakap. So apa yang mereka lihat itulah sebenarnya itulah sebenarnya nilai yang mereka akan bawa. Sebab tu perlu dipantau oleh ibu bapa lah, terutamanya apa yang anak-anak ni lihat. Dan cikgu yakin bukan semualah mak ayah yang mampu untuk mengawal dengan sekarang ni orang kata masa-masa sibuk kan, macam-macam dengan tahap kita punya ekonomi negara pun agak kurang stabil kan. So maksudnya ibu ayah lebih banyak ruang meluangkan masa untuk dari segi komitmen mereka bekerja lah. So mungkin kat situ juga bila kekurangan ataupun berlaku pengabaian ataupun ketirisan dalam bersama dengan anak-anak ni, mengurangkanlah nilai adab yang sepatutnya. Contohnya kalau makan mungkin tak ada lah makan bersama-sama kan. Lepas tu untuk solat berjemaah tu pun mungkin agak kurang sebab yalah ibu dan itu yang cikgu nampak kepincangan lah yang kat situ yang boleh kata mungkin boleh sedikit sebanyak memberi kesan lah pada pendidikan dalam etika tu sendiri. Sebab apa-apa pun pendidikan ni bukan hanya di sekolah, dia bermula dari rumah. Rumah tu sangat penting dan dia punya figure utama di rumah adalah ibu dan ayah lah. Dan orang kata kalau adik yang kecil ni dia akan tengok kakak dan abang dia macam mana cara berkomunikasi, cara mereka berhubung antara satu sama lain kan. Orang kata yelah itu yang contohnya mungkin bahasa yang mudah, contohnya kita boleh tengok bahasa yang mungkin dipengaruhi oleh ni korang kan. Saya cikgu selalu dengar perkataan tu, mungkin benda tu nampak macam as easy tapi sebenarnya bila formalitinya dia akan terbawa-bawa juga dalam penulisan dan juga percakapan mereka dengan guru-guru itu sendiri. Bila kat situ maksudnya kita boleh tahu oh anak ni dipengaruhi ni kat situ. So menjadi tugas ni keutamaan juga bukanlah antara salah satu tugas guru lah yang cikgu nampak selain daripada memberi ilmu tu, mereka juga perlu melihat dari segi perkembangan adab dan juga etika yang dibawa oleh satu identiti. Setiap anak tu kan berbeza kan latar belakang dia. So memberi kesan lah dan juga ia menjadi nilai dan juga asas kukuh lah untuk pembentukan identiti tu. Nak untuk dia lebih jujur. Sebenarnya kalau kita bercakap, pengalaman cikgu sendiri lah. Bila ni bercakap dengan anak, dia bimbang. Mungkin tak tahulah apa benda yang ni. Kadang-kadang dia kata, oh cikgu saya sekarang ni, saya rasa saya mengalami anxiety contohnya lah. Sebab apa? Macam apa? Bila cikgu tanya balik, boleh awak share tak pengalaman apa yang apa
yang boleh membuktikan ataupun yang mengesahkan awak ni dalam keadaan anxiety. So dia cakap lah, daripada rupanya dia banyak ni lah ilmu dia daripada uh, TikTok kan, apa benda yang medium yang dia tengok, itulah nilai tu yang sedikit sebanyak memberi impact pada sekarang ni saya burung cikgu. Sebab apa burung tu dia pun masukkanlah nilai-nilai yang dia tu. So dia pun di sekolah terbawa-bawa lah nilai yang ada yang dia tengok tu, sedangkan benda tu bukan satu benda yang positif lah pada cikgu. Sepatutnya dia perlu mendapatkan maklumat yang lebih tepat, sama ada daripada guru kaunseling ke ataupun mana-mana guru, adakah adakah benar dia mengalami situasi tu, kan, supaya untuk mengelakkan berlakunya sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya sekarang isu buli di sekolah kan, uh, tidak amanah jujur ataupun keakuan diri yang sangat tinggi lah pada masing-masing. Kata nak lepaskan diri je, yang penting lepas dia tak fikir lah dari segi orang kata persahabatan ke, kasih sayang, hormat menghormati tu dah tak ada nilai tu. Nilai. Dia lebih mengutamakan macam ni, nak cakap dah aku contohnya dah kalau saya dapat, maka tu hak saya lah. Dia tak kira dah benda tu dapat secara betul ke ataupun tak betul, itu perkara kedua. Yang penting bila dah cikgu, contohlah cikgu kata cari maklumat ni nak, so dia tak contoh yang paling mudah analoginya, nak dapatkan sesuatu maklumat tu boleh dapat melalui AI, Gemini apa semua kan. So dia tak kira dah benda tu dari segi orang kata apa, ambil hak orang ke, tak kisah, yang penting benda tu dia kata dia dapat. Ni kan, so dia dah orang kata dah mengetepikan lah nilai hormat menghormati tu hak orang lain tu. Itulah yang cikgu nampak lah. So perlu dibimbing lebih awal untuk membina identiti dan juga nilai lah, yang nilai moral dan nilai itulah yang dia akan bawa sehinggalah macam Ayuni dan juga Aisyah Humairah lah berada di tahap yang lebih tinggi nanti kan. Baik, kita ke soalan yang seterusnya. Depan Ayuni. Yang soalan keempat, adakah pengaruh luar seperti media sosial dan persekitaran memberi kesan lebih besar berbanding pendidikan formal dalam membentuk etika individu? Apakah pandangan cikgu tentang persoalan tersebut? Pada pandangan cikgu secara peribadinya sangat memberi pengaruh yang besar lah dalam perkembangan seseorang. Anak ni sangat mempengaruhi lah. Macam cikgu cakap tadi lah, apa yang dia orang tengok, itulah. Contohnya kalau selalu tengok tentang berkaitan dengan kecantikan, mesti of course dia nak jadi seorang yang cantik, dan apa keinginan exercise lebih ke arah tu lah. Macam mana dia cantik, apa produk yang dia perlu guna, faham tak? So benda tu sebenarnya apa yang dia lihat, itulah dia yang dia akan react balik. So sangat memberi impact lah pada cikgu, memberi pada anak-anak ni apa yang mereka tahu. Sebab itulah pada cikgu, ibu bapa dan juga guru lah, dan juga masyarakat perlu lebih ada common sense lah tentang perkembangan. Mungkin anak-anak hari ini dilihat bijak dari segi pendekatan dengan teknologi yang terkini. Yang cikgu nampak pula hebat dari segi penggunaan IT dan juga teknologi yang baru hari ini. Cuma kalau dilihat pula dari segi hubungan public, pihak lah, public juga kurang lah. Contoh yang dalam environment sekolah sendiri, di kalangan guru muda dengan guru yang agak lama berkhidmat pun ada dia punya perbezaan. Yang kita nampak kekangan yang kekurangan lah daripada nilai estetika yang ada pada
guru muda ataupun generasi hari ini yang baru ni, dari segi hubungan sosialisasi dan juga komunikasi skill tu. Mereka ada ilmu, tetapi orang kata apa, bila nak diketengahkan tu, contohlah kalau pengalaman cikgu sendiri, ramai ada kebanyakannya pelajar-pelajar UC ni dia akan buat program lah dengan pihak sekolah kan. Bila pihak sekolah, bila pelajar ni berhubung tu, pelajar yang peringkat IPTA, kita kata yang peringkat yang lebih tinggi, berhubung dengan cikgu lah yang ada pengalaman sendiri tu, bila berhubung tu seolah-olah macam kami di sekolah ni diberi arahan tanpa sedar. Kan sepatutnya moleknya tu orang kata ialah cara kita macam dia ada step dia lah. Mungkin orang dulu tak sama kan dengan, dan pada cikgu nilai yang ada pada orang dulu tu tak perlu diketepikan. Dia kena belajar lah benda tu. Dan diadaptkan dengan apa yang dia orang ilmu yang dia orang ada tu kan, guna pakai. So bila kekangan kat situ, itu yang kita nak lihat. Kita kata bukan kita nak tengok dari segi cemerlangnya dari segi akademik semata-mata, tetapi nilai etika ataupun adab tu sendiri, sahsiah kemenjadian tu tak ada. Bukan semualah, tetapi cukuplah ada segelintir tu, cukuplah 2-3 orang pun sudah memadai. Itu cerminan sebenarnya, cerminan generasi akan datang. Itulah pemimpin pada hari ini. Dan cikgu suka juga berkongsi dengan Ayuni dan juga Humaira. Contoh yang cikgu nampak, anak-anak didik cikgu yang berada di sekolah sekarang ni, generasi yang bukan generasi lah, anak-anak tingkatan 2 dan 1, mereka dah mula ada, kalau dalam kelas tu dah ada kroni, dah ada macam tu tau. Saya kata, maksudnya pucuk kepimpinan sesebuah negara tu boleh memberi impact juga pada masyarakat tu. Ini nilai yang cikgu lihat yang komuniti yang kecil lah di sekolah. Kata benda tu boleh mempengaruhi cara anak-anak ni berfikir, macam mana cara mereka berinteraksi, maksud sesama mereka. Dalam 30 orang tu kita ada turut boleh nampak. Apatah lagi you dalam crowd yang lebih besar. Of course akan ada lah. Maksudnya masing-masing nak menunjukkan diri dia lah yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling pandai, yang ada pula dikategorikan yang paling geng-geng yang team yang paling cantik lah, yang macam-macam. Cikgu rasa kata pening betul 2 generasi yang baru ni. Saya kata macam mana nak mengatasi. Rupanya benda tu juga turut mempengaruhi apa yang mereka lihat. Itulah yang kita boleh tengok cerminan. Sebab cikgu terfikir, as a counselor, cikgu terfikir, adakah anak-anak di sekolah ni, ialah macam orang kata, nak lihat siapa anak tu, nak tengok siapa ibu ayah kepada anak tu, tengoklah anak tu, betul tak? So itu adalah cerminan macam mana mereka berkomunikasi dengan keluarga secara, walaupun kata bukan semua, tapi boleh nampak. A little bit tu dia boleh nampak, ni sebenarnya nilai estetika yang ada dalam sesebuah keluarga tu sendiri. So cikgu pernah fikir, maksudnya cara anak-anak ni berfikir, adakah benda tu mereka lihat macam mana guru-guru di sekolah ni, itulah yang, adakah itu cerminan kepada anak murid ni. Cikgu mula terfikir kan, bertanya jugalah dengan beberapa orang guru rakan sekerja. Ada yang mengiyakan jugalah, tidak menafikan lah, impact tu turut memberi kesan pada anak-anak ni lah, dalam membentuk etika ni individu tu sendiri. Sebab pada cikgu sebagai seorang pendidik, orang nampak model, contoh, kan, menjadi ikutan. Apa yang ialah apa yang cikgu pakai, apa yang cikgu tunjuk, apa yang cikgu cakap, sangat memberi impact pada anak-anak, nak dibandingkan dengan parents lah. Betul tak?
Setuju tak kalau cikgu cakap macam tu? Walaupun mak cakap benda yang Betul. sama je dengan cikgu cakap kat sekolah, tapi apa yang cikgu cakap di sekolah tu sangat orang kata memberi impact lah pada pemikiran anak-anak tu sendiri dan boleh menjadikan tu sebab kata guru ni sangat mempengaruhi pendidikan ni, dah sangat mempengaruhi dalam meletakkan ataupun membentuk nilai pribadi seseorang tu. Betul, saya setuju dengan cikgu. Apa yang cikgu kata, sebab yelah budak-budak ni pun macam seperti kem putih yang kena kita corakkan yang perkara yang baik. Ya. Seterusnya kita boleh ke soalan yang terakhir. Okay, cikgu, untuk soalan yang terakhir, bagaimanakah usaha pendidikan boleh diperkukuhkan untuk melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak tinggi? Terima kasih. Okeylah, nak kata cikgu ni tak ada nak cakap dari segi global lah. Maksudnya cikgu bercakap dalam dunia pendidikan lah. Macam mana ataupun cara pandangan dan juga mungkin dari aspek cikgu sebagai as a counselor, apa yang boleh diterapkan lah. Contoh yang paling yang cikgu sendirilah pengalaman yang cikgu lalui sebagai guru kaunseling, sebab contohlah kaunselor bukan guru subjek. Orang kata tak mendendang, orang kata tak pandang pun kadang-kadang tu bila ada isu je sesebuah sekolah memerlukan pandangan daripada kaunselor kan. Pun begitu cikgu, yelah cikgu lebih nampak sebab akademik, contoh cikgu memang tak usik. Dari segi kecemerlangan yang cikgu boleh nampak adalah dari segi motivasi diri murid itu sendiri kan. Apa sebenarnya dia aim, matlamat untuk diri itu sendiri nak capai kan. Itu perlu ada nilai pada setiap anak tu, perlu ada betul apa matlamat akhir. Belajar dapat straight A tapi tak tahu nak pergi mana kan. Ramai yang contohnya di sekolah cikgu sendiri lah, dapat 10, 11 A. Bila tanya, entah cikgu saya pun tak tahu nak ke mana. Maksudnya bila tak jelas, bila kurang jelas tu, saya rasa memang betul pencapaian itu sangat penting. Keutamaan cumanya kalau ditambahkan dengan apa yang mereka impikan tu lebih jelas, berfokus, akan lebih mudah lah, orang kata tepatlah keputusan yang mereka buat. Kalau tak mereka dapat perform, cuma tak boleh nak highlight apa yang mereka innocence, apa yang mereka nak sebenarnya dalam diri mereka. Kena ke tidak suit tak dengan jiwa tu. Sebab bila you dah habis sampai ke peringkat form 5 nak masuk, itu adalah orang kata your punya first journey lah untuk you punya future life, betul tak? Apa yang you belajar, ada ramai je belajar lain, kerja lain kan. Tapi rezeki masing-masing pun begitu, dia boleh diadaptasikan. Sebab itulah hari ini dia walaupun anak-anak pelajar berada di FPTA, diterapkan nilai keusahawanan tu untuk kata kreativiti dalam akan datang. Maksudnya setiap orang tu tak cukup dengan satu kerja yang hakiki sahaja. Mungkin ada extra lah, ordinary, misalnya kata you ada skill, more skill dari segi pengucapan awam ke, dari segi orang kata technical. So itu boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan yang tambahan lah. Yang cikgu nampak ni. So benda tu boleh perlu diberi galakkan lah oleh parents dan juga guru-guru kepada anak-anak ni. Itu yang mereka perlu gilak dalam diri, apa yang mereka harapkan dengan nilai kepimpinan. Ada setengah orang tu tak berpeluang masa di sekolah, mungkin tak berpeluang mendapat jawatan, betul tak? Tapi apabila dia berada di alam yang lebih tinggi, maksud alam universiti, mereka boleh perform, boleh menjadi pemimpin yang sangat hebat. Sebab tu dia kata kemenjadian tu tidak hanya bergantung pada akademik semata-mata.
Kan sebab hari ni cemaran akademik tu ramai. Cuma pihak syarikat ataupun kerajaan nak memilih mencari individu yang kata sud yang faham apa dia punya skop tugas sebenarnya. Dan boleh dan erti kata lain bukan hanya bijak dari segi memberi pandangan saja, tapi pihak tu juga pun ada juga kematangan emosi, kematangan dia orang kata emotional quotient, social quotient mereka kan ada pada setiap individu tu, perkembangan tu. Yang kedua, kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah tu sangat penting lah pada cikgu. Bukan hanya menyerahkan sepenuhnya pada pihak guru dalam membentuk nilai etika ataupun nilai diri setiap anak tu, yang mana itulah cerminan masyarakat akan datang. Maksudnya kebersamaan tu. Bukan hanya, walaupun cikgu nampak hari ni pihak kementerian sendiri, KTM, secara terbuka kata memberi peluang pada ibu ayah ni, orang kata boleh saja membuat apa saja, komen apa, betul tak? Tapi cikgu kadang-kadang terfikir, mak ayah hari ni, adakah mereka tak pernah berada dalam situasi sekolah pada suatu masa dulu? Seolah-olah mereka condemn guru, macam-macam lah. Dan betul tak, dalam dunia pendidikan kita nampak seolah macam hilang nilai hormat tadi tu pada cikgu. Sedangkan itulah nilai yang akan dicontohi oleh anak-anak generasi akan datang. Bila mereka tengok, oh mak ayah aku pun boleh serang sekolah, marah pada guru. So maksudnya dia pun berhak boleh cakap apa saja pada guru yang bila mereka rasa kurang. Sedangkan sebagai orang dewasa perlu meletakkan nilai guru tu perlu dihormati. Kan kita nak, walaupun macam agak kurang lah cikgu nampak kat situ. So sangat penting lah kebersamaan ibu ayah dan juga pihak sekolah dalam orang kata membentuk kemenjadian anak-anak ni, dan juga nilai etika yang perlu ditanam oleh setiap ibu bapa kepada setiap anak tu lah. Selain daripada itu juga mungkin di pihak guru sendiri perlu mendapatkan latihan profesional guru itu sendiri dalam menyampaikan orang kata yang seiring lah dengan pendigitalan dalam kurikulum sekarang ni. So guru-guru juga perlu seiring, walaupun begitu, walaupun pada cikgu walaupun berteknologi macam mana sekalipun, nilai adab tu tidak boleh dipinggirkan. Macam mana you all perform sekalipun, tapi kalau nilai estetika tu tidak ada, benda tu tidak akan pergi lebih jauh lah. Sebab kita adalah orang Asia. Asia maksudnya sangat menitik beratkan nilai adab dan juga budaya masyarakat tu sendiri. Dan juga mungkin di sekolah sendiri boleh meningkatkan lagi, mewujudkan budaya nilai yang positif sesama warga sekolah. Maksudnya sebab itulah sekarang ni kalau Ayumi mungkin dengan Aisyah, cikgu tak pasti masa you all sekolah dulu ada tak yang dinantik duta sasiah ke setiap bulan ataupun setiap minggu, kan betul tak? Sebab pada cikgu nilai itu sangat bagus lah dikembangkan. Macam contoh cikgu sendiri, pengalaman cikgu, cikgu selalu cakap dengan PRS cikgu cakap, cikgu nak lahirkan, contoh cikgu ada seorang mock contoh, cikgu kata cikgu nak lahirkan 10 orang lagi ataupun 5 orang lagi macam si A ni. Maksudnya dari segi akhlaknya, dari segi akademiknya, sahsiahnya, integriti dia, amanah dia dalam menjalankan tugas, kan, komitmen dia. Itu yang kita agak sukar sebenarnya. Sebab cikgu tak cerita yang lebih jauh lah pengalaman cikgu di sekolah cikgu sendiri. Sebab cikgu nampak anak-anak hari ni ramai yang menyokong ke arah pemikiran yang herok. Yang silap tu itulah yang diagung-agungkan. Malah yang baik ni nampak macam pelik dan menjengkelkan ataupun macam salah lah. Itu yang nilai itu yang perlu dibetulkan sebenarnya. Yang contoh nak kata, kalau seorang murid ni
bagi contoh yang baik, nak kawan-kawan yang lain kata, elah, dia memang macam tu cikgu, budak tu memang budak pandai, memang dia baik. Sepatutnya itulah kita, okey. Patutnya nilai yang pertama, okey kalau macam tu, kami pun nak jadi macam dia jugalah cikgu. Apa nilai yang baik yang ada pada seorang kawan tu, maksudnya dicontohi dan diikuti. Maka barulah kita boleh menjadi masyarakat ataupun melahirkan masyarakat yang kata tadilah harmoni lah akhirnya, betul tak? Tak akan ada lah perasaan dengki, tak puas hati, tengok orang lain hebat pada kita. Sedangkan semua tu Allah tu bagi sama rata je. Cuma berdasarkan kebijaksanaan seseorang tu lah. Dia boleh sejauh mana potensi yang boleh diginap dan di-highlightkan, diketengahkan. Dan satu lagi kita nampak kita dunia hari ni agak kurang melihat kita buat tu bukan untuk orang lain, tapi sebenarnya penilai yang paling utama kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kurang dilihat. Semuanya untuk manusia dunia belaka, betul tak? Nak perform sebabnya nak bagi bos tengok kita cemerlang. Nak bagus sebab kita nak tengok lecturer tu nampak kita lah yang paling perform, kita lah yang paling hebat. Sebenarnya hebat tu sifat daripada Allah Taala. Pinjamkan sedikit saja untuk kita melihat sebagai hamba ni sejauh mana kita ni bergantung harap pada dia. Itulah cikgu rasa dah banyak tu cakap tu, tahulah betul ke tak menepati ke tidak Ayu ni dengan Aisyah Humairah. Harap menjawablah persoalannya diberi tu kan. Bila itulah cikgu ni pun termenung mula-mula bila Aida tanya, boleh tak Mama nak tolong Ayu ni tak? Kata Mama nak cakap tentang apa tak? Oh, etika, kalau etika kamusi Mama boleh dah cakap ni etika pendidikan ni. Tak apalah kata batu apa yang boleh. Sikit. Walaupun tak banyak, Boleh je. moga-moga dapat memberi manfaat lah pada Ayu dan juga Humairah. Cikgu, Masya Allah, susah juga cikgu pendidik. Banyak cabaran dia kan. Ya. Okey, setakat ini itu saja kami untuk temu bual kita pada hari ini. Saya dan Ayuni mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Wan Nur Azlina atas kesudian Cikgu meluangkan masa bersama kami untuk temu bual kami hari ini. Mungkin Cikgu ada sepatah dua kata untuk kami dan rakan-rakan sebagai rujukan. Untuk rujukan pula ya. Tak Mungkin adalah cikgu nak pesan satu je. Sebagai generasi akan datang ni maksudnya hebat macam mana anak-anak semua selepas ni pun maksudnya kamu kalau boleh elakkanlah untuk maksudnya nilai kamu hebatnya tu jadinya kamu sebabnya daripada hasil bimbingan ibu dan ayah. Kena ingat cemerlang tu dia tidak akan datang seorang sahaja. Tidak. Maksudnya berarti dengan berkat doa ibu dan ayah, restu mereka, doa mereka yang tanpa kita tahu. Maksudnya berterusanlah. Maksudnya dalam kemenjadian kecemerlangan seorang setiap anak ataupun individu ni bukan disebabkan kehebatan pada diri anak tu sendiri. Dan semua tu pun atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun itulah kena berpegang pada ibu ayah dan juga siapa yang menciptakan kita. Bila you berpegang pada situ, you pergi mana-mana pun insya-Allah you akan jadi orang yang terbaik lah. Pegangan tu kena ada nilai. Walaupun kata nampak macam old fashion punya orang kan. Tapi sebab apa-apa pun kita juga kebergantungan kita tu tetap pada Allah SWT. Hebatnya kita hebatnya sebab Allah bagi. Cikgu boleh bercakap hari ni pun semua tu ilham tu daripada Allah SWT. Dengan izin untuk bercakap dengan Ayu dan juga Humairah lah. Alhamdulillah. Okey.
Terima Cikgu. kasih Cikgu atas kata-kata terakhir tu. Kami juga ingin memohon maaf atas semua kesulitan ataupun perkara-perkara yang tak baik semua datang daripada kami. Boleh ke cikgu Kami kita rasa itu ambil saja. gambar dulu? Ambil gambar. Boleh. Boleh? Sekejap Ayuni nak ambil. Ayuni ke? 1, 2, 3. Okey. Okey. Terima Terima kasih kasih cikgu. Ayun. Terima kasih Aisyah. Sudi cikgu seadanya lah Ayuni dan juga ni cikgu minta maaf lah. Minta maaf. Apa tu asalnya janji pukul 9 lepas tu Tak apa semalam cikgu. bila Okey dah je. balik kita rasa penat tak apa dah cakap je lah dengan Ayuni dah kata Tak apa Cikgu. nak minta lewat sikit lah Tak apa kan. cikgu. Kita orang faham. Kami faham. Terima kasih banyak. Terima kasih cikgu. Semoga cikgu Okey. diberi Tak apa. kesihatan. Kami faham. Terima kasih juga Cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Jumpa Assalamualaikum. lagi. Semoga Cikgu diberikan kesihatan yang baik. Amin. Itu ya. Betul-betul nak sihat. Sebab lama lagi nak berkhidmat ni. In a sense cikgu setiap hari Semoga Allah setiap hari memudahkan. cikgu perlu cikgu nak pergi ke sekolah sebab dengan pergi sekolah tu cikgu boleh tolong bantu jumpa dengan anak-anak murid yang membutuhkan perkhidmatan cikgu. Sebab cikgu nasihat. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.